Lari. Satu rakaman video yang tular di media sosial memaparkan seorang lelaki dipercayai warga Rohingya berlari meninggalkan sebuah motosikal roda 3 selepas didakwa dikejar beberapa individu. Berdasarkan maklumat yang dikongsikan, kejadian dikatakan bermula apabila dua buah kenderaan melalui kawasan berkenaan sebelum terlihat lelaki terbabit sedang memilih barangan buangan di dalam sebuah tong roro. Tidak lama kemudian, beberapa individu dikatakan memberhentikan kenderaan mereka dan memanggil lelaki berkenaan. Namun, lelaki itu dilihat terus melarikan diri apabila menyedari kehadiran kumpulan tersebut. Dalam keadaan tergesa-gesa, motosikal roda 3 yang digunakan ditinggalkan di lokasi kejadian. Setakat ini, tarikh sebenar, lokasi serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan, manakala tiada kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa dikeluarkan berhubung insiden berkenaan. Blok. Lari. Weh. Bahaya weh. Apa gila lari weh. Mana dia? Gagal. Aduh, mission fail.